Jadi perut ni nama lain dia dalam bahasa Inggeris dia gastrik ataupun stomach. Gastrik ni sebenarnya perut. Dia bukan simptom, dia bukan gejala. Gejala dia panggil dyspepsia ataupun sakit pedih ulu hati. Perut adalah satu organ yang duduk di dalam rongga abdomen dia panggil. Kalau kita makan daripada mulut, dia akan masuk ke, dia panggil salur esophagus. Macam tube yang ada otot. Dia dikelilingi otot, ada rongga, makanan akan masuk, turun dan dia akan pergi dekat dalam perut. Perut ni dia adalah kantung yang dikelilingi oleh otot. Jadi selepas perut, dia akan masuk ke usus kecil. Usus kecil yang pertama kita panggil duodenum. Sebelum perut tu dia ada satu injap dan selepas perut tu ada injap juga. So injap ni bertujuan dia nak simpan makanan yang kita makan ni untuk dihadam dan dicernakan. Proses pencernaan dalam perut ni dia melibatkan proses agak mekanikal jugalah sebab dia akan bergerak. Dia akan bergerak dan dalam masa sama ada cecair yang dihasilkan dalam perut ni bersifat asid. Kalau kita tengok asid dalam perut ni Allah ciptakan pH dia 1.52 macam tu. Hydrochloric acid ni lah. Selain daripada asid, dia ada juga cecair-cecair enzim yang nak pecahkan makanan yang kita makan lah. Dalam perut ni juga, dia dalam rongga, ada satu orang kata lapisan yang dia panggil mukosa kan, lapisan. Jadi dengan keadaan asid macam tu, macam mana lapisan ni boleh bertahan? Sebab akan hasilkan cecair dalam bentuk bendalir, dia panggil bicarb, mucus yang akan melindungi lapisan perut ni. Sistem pertahanan yang nak menghalang asid tu daripada terus mencederakan bahagian dalaman perut ni.